carilah 1 dinar. Okey, kita cari 1 dinar. Ini 1 dinar. 1 dinar berapa berat dia? 4.25 gram emas. Kalau kita nak beli secara full payment, maka kita klik add to cart. Tuan-puan boleh tengok dekat check out. Okey, full payment. Harga dia sekali dengan shipping dia, tuan-puan. Total yang kita kena bayar secara online adalah RM2,509. Itu adalah secara full payment. Tapi kalau tuan-puan nak beli secara ansuran mudah, tuan-puan pilih 6 bulan ataupun 10 bulan. Okey, saya tunjukkan jadual 6 bulan dahulu. 6 bulan, tuan-puan kena bayar berapa? RM412. Jadi kalau tuan-puan ada bajet RM412 untuk beli 1 dinar, tuan-puan boleh pilih 6 bulan. Okey, kalau tuan-puan nak rasa RM412 itu terlalu mahal, tuan-puan boleh panjangkan dia punya tempoh lagi, pilih 10 bulan. Okey, pilih 10 bulan. Boleh tengok dekat sini. Ikut kepada bajet tuan-puan. Okey, RM247. Kalau 10 bulan, RM247. Jadi kalau ada bajet RM247, tuan-puan sudah boleh beli emas. Okey, boleh beli emas 1 dinar ini.